Alhamdulillah. Kita dah berjaya, saudara. Kita dah berjaya. Alhamdulillah. Lepas lama kita berjuang, kita dah sampai kat sini. Bila tiba harinya macam tak percaya. Alhamdulillah. Terima kasihlah Datuk dah haji tanpa awak. Ini tak akan jadi kenyataan. Tidak. Saya takkan menerima terima kasih itu kepada awak, Terima kasih kepada diri awak. Sebab tanpa diri awak, saya bagaikan roda tanpa jentera. Bayangkan roda tak ada jentera. Roda je. Nak duduk atas roda pun jatuh depan. Jatuh depan. Datuk cakap pasal jentera. Saya perhatikannya hanya ada satu tempat VVIP parking. Betul. Tapi kita ada 3 kereta. Ya, V-nya 3 tapi parkingnya 1. Masya Allah. Makcik, parking kat mana? Sini satu. Parking memang satu saja. Ada lagi 2. Ujung sana tu. Balik bukit. Ya Allah, jauhnya. Oh, Masya Allah. Terima kasih, Makcik. Terima kasih. Cepat dah parking. Okey. Wah. Tak apalah. Apa kata Datuk ambil tempat parking yang dekat, saya sanggup ambil yang jauh. Tak apa, saya akan jalan daripada jauh sana. Tak apa, Datuk. Tapi saya yang paling muda dan yang paling sihat. Haji, awak ambillah parking ini yang paling dekat. Masya Allah. Walaupun saya ni TV, tapi insya Allah saya boleh berjalan. Even daripada rumah saya boleh berjalan. Tak perlu parking. Takkan Haji. YB ambil saja parking. Oh, tak boleh. Walaupun saya yang layak dapat tempat yang dekat dengan pintu depan tu, kerana tanpa saya kita tak bergabung. Awak takkan sampai ke sini tanpa saya. Betul tak? Tapi saya tak nak. Biar saya jalan daripada jauh. Walaupun saya ada osteoporosis. Saya sanggup jalan. Yalah, Haji ambil. Tak apa. Saya tak perlu ambil. Sebab dalam agama saya, pemberian sebegini tidak boleh saya terima. Ini bukan pemberian. Ini ruang parking. Okeylah. Demi kesatuan kami, biar saya yang ambil. Walaupun saya tak nak, saya terpaksa berkorban demi kesatuan. Saya terpaksa. Kita tak pernah memaksa. Untuk mengelakkan perasaan paksa. Tak apalah, saya ambil. Tak apa, begini tuan-tuan, datuk-datuk. Terpaksa atau dipaksa ni sama saja keadaannya buruk. Tapi apa saja, kita beri saja kepada yang lebih tua, insya-Allah. Siapa yang tua? Saya yang paling tua sekali. InsyaAllah. Yang paling kita guna parti saya lebih tua. Teknik Cina kita gelat talilat. Okey, boleh. Tidak boleh, kita tak boleh ikut teknik Cina. Ini menentukan nasib dengan cara begini tidak dalam agama saya. Oh, tak boleh. Betul. Tidak. Saya takkan. Kalau ada dadu mungkin kita boleh try. Ada dadu ataupun kita tikam. Tikam apa? Tikam. Masya Allah. Tikam batu. Atau okey. 21. Masya Allah. 21. Texas Hold'em. Texas Hold'em. Poker. Insya-Allah. Okey. Sekali lagi. Kali ni sure dapat. Okey. Tali tamplung. Masya Allah. Ana mau pergi sembahyang ni. Sekali lagi. Tali tamplung. Masya Allah. Lagi kelas. Tamplung. Masya Allah. Berapa banyak sembahyang mau qada? Masya Allah. Dah 4 tahun berlalu. Korang tak buat keputusan lagi pasal parking ni? Sikit lagi. Kejap lagi, makcik. Makcik ni daripada menyapu sampai dah pakai baju kot nak masuk kopis. BLV lagi. Tak buat keputusan juga. 5 minit. Ojus. InsyaAllah. Ojus insya-Allah. Ojus. Korang ni memang buka. Ojus. Masya Allah. Ini pala apa lah ni? Jus. Satu undi untuk Barisan Nasional. Satu undi yang membawa kepada kerosakan akidah dalam negara kita. Betul tuan-tuan? Satu undi untuk Barisan Nasional berarti perpecahan umat Islam. Betul tuan-tuan? Satu undi apa? Satu undi untuk penindasan terhadap umat Islam. Betul tuan-tuan? Satu undi untuk DAP, pembelaan bangsa Malaysia kita. Betul tuan-tuan? Satu undi untuk PAS bawa pada masa depan yang jauh lebih baik nanti. InsyaAllah kita janjikan.